Mentua nak rampas rumah, suruh aku kahwin dengan adik ipar. Gila ke apa? Dulu aku ingat hidup ni simple je. Rumah, suami, anak, lengkap. Aku dan Alif dah bina hidup bersama. Rumah yang aku duduk ni, nama aku yang jadi penama. Sebab Alif selalu cakap, kalau apa-apa jadi, aku dan Dani akan tetap ada tempat untuk tinggal. Alif memang banyak fikir untuk masa depan kami. Tapi semua tu berubah lepas dia meninggal dunia. Aku terkejut sangat, semua macam baru semalam. Tapi hari ni, aku duduk dalam rumah sorang-sorang. Cuma ada anak aku Dani, yang baru nak membesar. Kehilangan Alif memang berat. Tapi lepas tu datang masalah yang lagi besar, mentua aku. Tak lama lepas pemergian Alif, mentua aku datang. Awalnya macam biasa, datang ziarah, tengok Dani. Tapi lepas beberapa minggu, benda jadi pelik. Ibu mertua aku mula berbincang tentang rumah, pasal harta dan lain-lain. Aku tak faham, rumah ni kan atas nama aku, tapi mereka tak peduli. Tiba-tiba satu hari, ayah mertua aku datang dengan muka serius. Rumah ni hak kami. Kau sebagai menantu jangan nak berkira sangat. Dani pun nanti boleh tinggal sini dengan kami. Aku terkejut. Tapi rumah ni kan atas nama aku. Ini rumah kami berdua. Aku dan Alif yang bayar. Dia senyum lebar dan kata, Alif dah tak ada. Kami berhak. Kau, kalau nak jaga harta ni, elok kau kahwin dengan adik ipar kau, biar harta kekal dalam keluarga. Aku terus terdiam. Kahwin dengan adik ipar, harta pun tak berapa nak ada. Ya Allah, apa punya pemikiran dia orang ni? Kau rasa macam mana perasaan aku waktu tu? Rumah yang aku dan Alif bina, yang aku bayar, tiba-tiba mereka nak rampas. Dan lepas tu, suruh aku kahwin dengan adik ipar supaya harta kekal dalam keluarga. Aku geleng kepala, tak tahu nak cakap apa lagi. Nak kahwin dengan adik ipar sebab harta? Kau fikir harta ni banyak sangat-sangat? Kami bukan kaya, cuma cukup untuk hidup, tapi ni hak aku. Mereka tetap dengan pendirian nak aku kahwin dengan adik ipar. Aku betul-betul rasa macam aku ni tak dihargai langsung. Nak rampas harta macam ni, takkanlah aku nak hidup terikat macam ni. Tambah pula dengan Dani yang masih kecil. Aku teringat pasal kapsul bawang dayak yang aku beli kat farmasi. Dulu aku belikan untuk Mak Alif sebab dia ada sakit buah pinggang. Aku rasa aku pun kena jaga kesihatan sebab hidup makin mencabar. Kapsul bawang dayak ni bagus untuk kesihatan buah pinggang dan bantu buang toksin. Aku tahu, walaupun mereka cuba buat hidup aku susah, aku tetap perlu hidup dengan prinsip aku. Takkan biarkan sesiapa rampas hak aku. Aku dah cukup tahu mana yang betul dan aku akan pastikan Dani hidup bahagia tanpa perlu mengorbankan prinsip. Jangan biarkan sesiapa ambil hak kita. Walaupun hidup tak sempurna, kita tetap berhak untuk hidup bahagia. Harta tak bermakna, yang penting hati yang jujur.